Mesti kena beli ni satu. Mesti kena beli. Kenapa saya katakan dia mesti kena beli? Ini kalau korang pergi camping, korang standby kat dalam kereta, nak balik kampung jam 3 jam, 13 jam, kan korang kena ada ni. Ini adalah dapur camping ataupun dapur portable. Tapi yang ini, best dia apa tau? Best dia, api dia sangat-sangat cantik dan sangat-sangat kuat. So kalau korang nak masak-masak nasi ke, nak masak lauk ke apa-apa semua, boleh sangat-sangat. So kau tengok ni saya tunjukkan dia punya api dia. Tapi benda ni tak mahal tau, murah sahaja. Jangan ingat barang baik tapi mesti ingat mahal kan. Tak ada. Ni senang je lah, ni masukkan saja dekat dia punya apa orang cakap, dia punya tapak dia tu. Lepas tu ni yang ni kita tekan. Bila kita tekan ni, automatically nampak tak gen dia bergerak. Kan gen dia bergerak, dia akan masuk dekat dia punya slot dia. Pump. Okey, dah settle. Okey, kau tengok fokus dekat sini. Yang ini tak payah pakai lighter. Yang ini dia ada lighter dia sendiri. Okey, tengok saya buka ni, kau tengok dia punya api dia. Nampak tak? Nampak tak? Api dia. Nampak kan? Besar kan? Warna biru kan api dia. Cantik. Yang ni boleh kecil-kecilkan. Boleh kecilkan. Nampak? Boleh kecilkan. Boleh besarkan dia punya api dia ni. So yang ini, setakat korang nak masak Maggi, setakat korang nak masak telur goreng, setakat korang nak masak nasi, nak rebus air, no problem. Tak ada masalah. Yang ini memang korang kena beli. Tolonglah beli. Tolonglah beli. So yang ini saya letakkan set dapur ni. Okey, tapi dia tak datang sekali dengan gas Dia tak datang sekali dengan gas. Jangan salah faham pula. Gas ni kena beli sendiri. Gas ni tak ada. Gas ni beli dekat hardware ada jual, dekat kedai Eco pun ada jual, dekat kedai DIY pun ada jual dia punya gas ni. So yang gas ni dia tak datang sekali. Kalau bila korang beli, korang dapat yang ini saja, termasuk dengan dia punya kotak dia ni. Ni termasuk dengan dia punya kotak. So jadinya korang akan dapat satu set macam ni. Cantik. Kemas. Betul tak? Nak bawa kat mana-mana pun boleh. Nak simpan pun senang. So yang ini saya sangat-sangat recommend. So kalau korang tengah mencari ataupun nak cari, korang pergi tengok kat dalam beg kuning saya. Saya letakkan kat dalam beg kuning dapur portable ni. Confirm puas hati. Pergi tengok kat dalam beg kuning saya. Okay? Assalamualaikum.